Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa-siapa yang terfikir Amerika telah menghantarkan sebanyak 5,000 anggota tentera Navy US ke berdekatan dengan Iran. Tetapi adakah Iran tak ada ambil satu langkah ataupun tindakan sewajarnya? Iran telah mengambilkan satu tindakan yang lebih wajar daripada Amerika. Apa yang Amerika berlakukan? Iran telah mengambilkan satu keputusan untuk bersediakan seramai 1,000,000 orang anggota untuk menghadapikan 5,000 tentera Amerika. Kau punya tentera dah dilatihkan macam mana sekalipun. Kau boleh bayangkan tak 5,000 orang tu kalau diletakkan dekat Iran yang berluas lebih kurang 1,700 kilometer 1,700,000 kilometer persegi. Dalam Iran tu macam ibarat kata kau ambil sebiji nasi daripada sepinggan dan diletak dalam pinggan kosong. Tak guna bro.